Kalau sayang, belilah. Kenapa tak beli? Selalu tak dapat ayat macam ni. Nampak macam pengorbanan itu segala-galanya. Tapi hati-hati, jangan segala-galanya yang terkorban. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita nak adalah keperluan. Tapi ada orang dia selalu terlepas pandang bahawa apa yang dia rasa dia perlu, hakikatnya hanya kehendak diri dia semata-mata. Macam mana kita nak tahu benda itu kehendak atau keperluan? Kehendak ialah perkara tambahan. Ia tidak mencapai ke tahap maslahah daruriyat ataupun keperluan asas. Masalah asas yang melibatkan pemeliharaan 5 perkara, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asas. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai satu mafsadah ataupun kerosakan.